Kenapa kita tak boleh lagi bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Kan kefahaman antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional ini merupakan satu tindakan dan juga apa yang kita panggil sebagai langkah persefahaman untuk menghadapi PRN, Electoral Pact, yang kita lakukan dan kita putuskan oleh pimpinan parti akan memberikan satu hala tuju di kalangan pengundi-pengundi. Tujuan kita supaya kita tidak meletakkan pengundi kita dalam keadaan yang berpecah belah lah, terutamanya di kalangan pengikut-pengikut dan pendukung parti yang berteraskan kepada melibas ini. Dan bila ini kita lakukan, sambutan di peringkat akademi yang telah mereka harapkan sejak sekian lama supaya perkara ini dapat berlaku dan dilaksanakan apabila kita menghadapi PRN. Saya sebut bahawa ini bukan satu perkara baru, kerana sebelum ini pada tahun 2023 Barisan Nasional juga melakukan persefahaman dan Electoral Pact dengan Pakatan Harapan yang sebelum ini pun kita tak pernah lakukan. Jadi ini bukan satu perkara baru, cumanya kita mengadakan satu persefahaman dengan parti yang lain pula. So, so far so good, mendapat sambutan yang baik. Seperti saya sebut, daripada masyarakat kalangan bukan Melayu juga memberikan dukungan yang luar biasa, dan insyaAllah mereka akan terjemahkan di kertas undi nanti, insyaAllah. So far saya nampak itu tidak mendatangkan masalah yang sangat besar lah. Ada segelintir yang confused tentang keadaan dan suasana politik sekarang. Tetapi mereka faham bahawa pendekatan politik kita berbeza antara persekutuan dan negeri. Contoh seperti PRN Johor baru-baru ni juga mengambil pendekatan yang sama. Soal kita tak boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan itu tentunya mempunyai elemen-elemen tertentu macam saya dah sebut. Kenapa kita tak boleh lagi bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Kerana sebelum ini Kerajaan Perpaduan di Negeri Sembilan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kalau keadaan ini, keadaan yang saya sebut tadi mencetuskan ketidakstabilan, maka mana mungkin saya mesti ataupun parti saya Barisan Nasional boleh meneruskan kerjasama ini lagi. Kerana apabila ianya tidak gagal diurus, dan kalau kita kembali bekerjasama menghadapi PRN ini, maknanya kelemahan itu tak dapat kita perbaiki. Jadi kita kena cari alternatif untuk meneruskan kepimpinan supaya rakyat dan Negeri Sembilan mendapat satu kerajaan yang lebih kukuh, stabil dan lebih berpengalaman untuk menguruskan keseluruhan masyarakat dan rakyat bagi menghadapi 5 tahun yang akan datang. Kerana suasana akan datang itu lebih mencabar dan memerlukan kepimpinan yang lebih mantap, kepimpinan yang lebih berpengalaman untuk menjamin masa depan pimpinan kerajaan. Soal berbeza dengan kerajaan di pusat itu tidak timbul, kerana itu sudah pun berlaku di beberapa negeri lah.